Semua rakyat Malaysia yang berada di Sudan Selatan diminta untuk membuat persiapan bagi meninggalkan negara tersebut dengan segera sementara penerbangan komersial masih beroperasi. Amaran dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan hari ini berikutan risiko yang semakin meningkat serta kemungkinan keadaan keselamatan terus meruncing. Katanya rakyat Malaysia yang berada di Sudan Selatan perlu untuk mengutamakan keselamatan dan membuat persiapan segera meninggalkan negara itu. Gesaan dibuat selepas Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Nairobi, Kenya memantau situasi keselamatan di Sudan Selatan berikutan perkembangan terkini yang menjejaskan tahap keselamatan di negara terbabit. Sementara itu, menurutnya 18 anggota polis diraja Malaysia yang sedang berkhidmat di bawah United Nations Police di negara itu berada dalam keadaan selamat.